Mak minta cermin baru, guys. Ni siapa kata pengasuh Mak Alicia dia? Ni dah sepupu aku lah. Misi merenovate rumah Mak, tiba mencari cermin untuk rumah Mak. Kita datang kedai ni, kedai kapet lah. Kalau nak mencari cermin, of course lah dalam mindset aku, kedai kapet. So aku tertarik tau dengan benda ni. Cantiknya weh, cantiknya. Tapi rumah aku dah terlalu banyak frame, rumah Mak pun terlalu banyak frame. Tolong korang yang beli. Kita suruh dia ukur. Ni pun kecil pula, sama dengan yang frame kat rumah tu. Tak cantik lah, dia kena full lah. Ini memang baru ni. Boleh juga. So, sini ada kapet. Uncle boleh kasih murah. Sas penuh. Sas penuh 2 kedai. Bolehlah raya nanti datang sini. Raja. Satu set 20. Sejadah ada, tu ada. Kapet gebu ada, baldu ada. Lawa gila ni. Belilah. Nanti kalau Along masuk rumah baru, baru beli yang ni. Kalau tak ada orang belilah. Aku suka gebu macam ni. Tapi itulah tak rajin pula nak vacuum Mak tak rajin nak vacuum. Lawanya. So kat sini ada cadar semua. 2 kedai. Sas, datang sini. Suka hati je kita videokan mencari je. Peace. Sebab kita memang suka cermin Wak. Tak dapat kat rumah aku buat juga kat rumah Mak. Wow. Yang ni kita suka kan, ramah-ramah mata, boleh shopping dengan tenang. Okay, minta je diskaun kau. So kedai dia ni dekat tempat dialisis paksu aku. Okay, so kedai dia dekat sini, Lara Malex. Okay, Lara Malex, 2 kedai ni. So dulu paksa aku dialisis Davita kat situ. So kita kenal lah dia dekat sini. Okay, so kalau korang mencari kapet, korang boleh check it out kedai ni. Okay, bye. Ya Allah, macam tak move on kapet ni lawa tu. Lawa. Apa murah sangat? Lawa. Lawa lah guys. Tolong datang kedai ni. Dia siap ajar lagi. Kita request nak skru extra. So boleh gantung straight ataupun melintang lah bila kau minta skru extra. Okay, tengok warna juga. Selekeh je. Okay, bye. Servis sampai depan pintu. Naik Mavic je.